Saya baik. Untuk topik kita pada minggu ini, pada Ramadan yang ke-12. Untuk topik kita pada malam ini adalah Pak Kuk akan cerita surface. Sebab benda ni kita kena bagi berperingkat tuan-tuan. Kalau bagi cerita habis semua pun, lagi tak faham apa juga. Dia jadi makin berat, makin merapu, lagi langsung tak boleh buat, tak boleh apa. Jadi kita ambil dia punya surface, tapi Pak Kuk dah asingkan dah siap-siap 5 benda utama yang patut kita tahu dalam IOF ni. Apa itu IOF, tuan-tuan? Boleh nampak tak skrin ni? Apa itu IOF, tuan-tuan? Ada siapa yang pernah dengar pasal IOF? Ada siapa yang bisa dengar? Ha? Okey. IOF ni adalah Institutional Order Flow. Institutional Order Flow. Siapa yang pernah dengar pasal Institutional Order Flow ni? Awak dia ni. Dan topik besar kita adalah Institutional Order Flow. Jerung trader. Oh yes. Bank besar. Ya. Kawasan-kawasan yang ada order bank. Kawasan yang ada liquidity tinggi. Kawasan yang ada big institution. Okey, 5 poin utama untuk institutional order flow kita malam ni adalah. Rasa benda topik ni mungkin dia agak berat sikit. Tapi malam ni Pak Kuk cuba summarizekan benda ni. Pak Kuk dah cuba summarizekan benda ni. Yang Pak Kuk cuma ambil 5 poin utama saja untuk kita sharing untuk sesi malam ni. 5 poin utama ni Pak Kuk tak pernah share dekat mana-mana platform, dekat TikTok apa sebelum ni pun tak pernah. Okay. First thing first, macam mana kita nak kenal pasti. Kita nak kenal pasti kawasan IOF ni. Kawasan Institutional Order Flow ni. Kawasan tu mestilah ada liquidity area. Kawasan yang ada liquidity ni kawasan apa? Kawasan bank-bank cari mangsa dia, tuan-tuan. Liquidity first. Ini ciri-ciri. Pak Gua cerita ni ciri-ciri untuk kawasan IOF untuk kita kenal pasti. Apa ciri-ciri dia? Kalau kita tak kenal pasti ciri-ciri dia, kita tak tahu juga, tuan-tuan. Liquidity. Liquidity first. Kawasan bank cari mangsa. Bank cari mangsa. Apa tu kawasan liquidity first? Kawasan bank cari mangsa ni macam mana, tuan-tuan? Kita kena tahu dulu. Market tak bergerak sebab kita entry. Market tak bergerak sebab retail. Dia ada 2 benda je disebabkan market bergerak. First, sebab entry daripada bank-bank order. Second, entry daripada big institution. Hedge fund apa big institution yang ada capital besar, yang ada finance, yang company investment yang menggerakkan market, big institution. Tegak retail macam kita ni tak mampu nak menggerakkan market. Dan macam mana cara lepas entry? Cara lepas entry bukan macam kita entry. Bukan macam retail trader entry, tuan-tuan. Layer macam kek lapis dak. Lepas entry pakai PO. Dan lepas sekali masuk gedebuk, lot lepas terus gajah, lepas tak entry banyak-banyak layer, tuan-tuan. Ada bila dah masuk kawasan liquidity, dah nampak confirmation yang solid, baru entry. Dan itulah tujuan untuk kita kenal pasti kawasan IOF ni. Untuk make sure kita tak kena sidai lama dalam market. Kita tak kena sidai lama dalam market. Perasan tak? Ada certain time pasal apa kita masuk. Masuk entry pukul 11 sampai pukul 2 duduk dalam market, duduk sideways dekat range tu lagi ni. Pasal apa? Pernah tak rasa macam tu? Dan ada pula certain time kita masuk, tak dan 5 minit saya tak terus jalan. Zero float. Adakah benda tu berlaku secara kebetulan ataupun kita sebagai trader betul-betul tahu timing untuk nak entry? Sebab IOF ni dia tak ada, dia tak 24 jam, tuan-tuan. Dia ada time dia, zone dia. Yang malam ni lah kita nak cerita ni. Timing dia.
untuk kita entry. Bukan benda ni dia tak jalan 24 jam. Siapa yang tak boleh tunggu, siapa yang tak boleh sabar, dia yang akan jadi liquidity. Dia yang akan jadi mangsa bank lah. Sebab tu perasan dalam zone certain trader, dalam zone pun dia boleh MC. Dia boleh MC. Sebab apa? Dia entry terlalu awal. Memang setup tu betul confirmation dan betul direction tepat. Tapi disebabkan kawasan yang kita entry, kawasan yang traders entry itu bukan lagi kawasan liquidity yang sebenar ataupun bukan dalam kawasan IOF, sebab tu hang kena sidai lama dalam zone. Sebenarnya kawasan liquidity ada dekat bawah lagi. Kawasan IOF ni ada dekat bawah lagi, lepas daripada SL kita tu. Sebab tu big institution ni tahu behavior. Mereka cukup kenal sebab kerja big institution, kerja bank-bank besar ni lipat geng-geng retail trader macam kita ni. Jadi mereka cukup kenal macam mana kita punya karakteristik, cara kita trade. Bank-bank dah tahu dah. Geng ni entry bawah 30 pip, 40 pip. Mereka confirm mereka tak SL. So macam mana nak lipat geng-geng retail trader ni, mereka renjak pergi masuk bawah sikit. Ambil kita punya SL dulu 30 pip, 40 pip. Mereka buat shadow, fake out dulu. Lepas tu baru jalan. Lepas tu baru set up to fly 200 pip, 300 pip. Siapa yang biasa kena macam tu? Alamak, setup jalan aku dah kat loss. Entah pun entry awal sangat. Sebab apa? Sebab belum sampai lagi kawasan IOF. Memang direction market kita betul. Saya, ya. Sebab Pakuk pun sama juga dulu. Stop loss hunter, ya. Lepas kata SL hunter dan sebagainya. Selalu kena. Ini kita kena peringat. Tunggu. Tunggu dulu. Sebab trading is waiting game. Kalau tak ada liquidity, tak ada confirmation yang tepat, tak ada structure, tak payah entry. Sebab apa? SL kita, ingat ni. SL kita adalah minyak peluncur untuk bank order jalan. Ingat. Siapa yang tak boleh sabar, akaun dia akan jadi liquidity. Akaun dia akan jadi mangsa kepada bank-bank, akaun dia akan jadi mangsa kepada big institution. Sebab tu dia entry, ambil dia punya SL, lepas tu set up tu jalan dan lah akaun hang pun MC. Lepas tu nak tambah margin tak lepas. Hang lama sangat. Broker pun slow. Habis MC. Lepas tu set up tu orang yang dah tunggu lama. Hang set up yang sama orang tunggu lama. Set up tu orang lain profit. Set up tu kita MC. Set up tu kita kena cut loss. Disebabkan apa? Disebabkan kita tak faham. Tak faham satu. Lepas tu satu tak sabar. Kebanyakan newbie trader ni mereka tak sabar. Sedangkan trading is waiting game. Timing paling penting dalam trading ni. Dalam terutama sekali gold ni. Jangan fikir kalau kata kita ada apa? Kita ada modal, kita ada capital besar, kita sanggup allocate, kita boleh buat ikut suka hati kita tak. Lagi besar account kita, lagi banyak equity kita, lagi banyak benda kita nak kena jaga. Clear bab tu? Itu yang dikira your SL is my entry. Yes, that's the words. Your SL is my entry. Jadi siapa yang tak boleh sabar, orang tu akan jadi liquidity, orang tu akan jadi SL. Hang punya loss adalah profit untuk orang lain. You punya loss adalah profit untuk orang yang boleh sabar, untuk orang yang boleh tunggu. Jadi orang yang tak boleh sabar, tak boleh tunggu ni, dia jadi liquidity lah, dia jadi SL lah. Dia jadi profit untuk orang lain lah nah. Boleh. Itu point yang pertama. Pak Ku dah summarize 5 point penting malam ni. Untuk trader kena faham. Trader kena tahu. Depa hilang dah Man. Okay. Boleh jelas semua. Jelas. Jangan risau, malam ni Pak Ku tak mau bagi berat-berat lagi. Kita tak mau pergi sentuh pasal technical analysis. Kita tak mau pergi sentuh dekat market apa semua lagi. Sabar dulu Ustaz. Kita kena tahu dulu apa itu IOF. Kita kena fahamkan dulu benda-benda ni dan ciri-ciri dia. Waktu-waktu dia. InsyaAllah lepas kita tahu, kita lebih kenal dengan market,
kita lebih mudah untuk buat keputusan. Dia sama macam kita kenal markah kita, bini kita dululah. Kalau hang baru kenal awal 2-3 hari, baru seminggu, hang tak tahu lagi angin dia macam mana. Kan? Sat merajuk, sat okey, sat tak okey. Tiba-tiba dia okey balik. Sebab apa? Baru kenal. Kita tak tahu lagi angin dia ni macam mana, mood dia macam mana. Sama juga dengan market ni pun tuan-tuan. Dia macam hang bercinta. Lagi lama-lama hang treat, hang akan realise satu benda, kita sedang bercinta dengan market ni. Hang kena tahu timing untuk mana nak entry. Time bila nak masuk, time bila kita tak perlu masuk, kita just avoid. Dekat mana market buat manipulation, dekat mana market buat fake out. Lagi lama hang trade, maka lagi banyaklah experience hang kan. So lagi jelaslah behavior perangai gold tu macam mana, lama-lama kita tahulah. Dia punya taktik dia tu, kalau dia nak buat fake move, apa manipulation, kita dah agak dah. Jadi kita dah boleh standby untuk buat keputusan sama ada nak cut loss untuk setup tu. Jelas? Okey, jelas. Okey, kita boleh proceed untuk point yang kedua. Point yang kedua untuk institutional order flow. Manipulation before direction. Selalunya, market akan melakukan manipulation dahulu. Ni Pak Kuk kena tulis. Benda ni kena tulis. Lagi. Dia tak ingat. 2. Manipulation. Jelas. Before direction. Yes. Selalunya kita boleh tengok, okey. Dalam waktu kita trading ni, selalunya kita ada 3 waktu utama untuk kita trade gold. Betul tak? 3 waktu utama kita apa? First, pagi Asia Session Tokyo, tengah hari sikit London Session, malam sikit. Lepas London Session tu, iaitu dah nak start agresif tu, New York Session. Peralihan antara London ke New York tu banyak sangat berlaku clashing, banyak sangat berlaku perselisihan harga. Sebab tu kadang-kadang tu kalau hampa tengok masa New York nak start open, nak close untuk London, time maghrib selalu pukul 8, selalu hampa perasan tiba-tiba market gold fly, dia spark 200 pips, 150 pips. Hampa tak percaya, buka tengok. Pukul 8, candle pukul 8, apa gold buat selalu. Itu perubahan waktu, clashing timing penutup antara London session ke New York session akan berlaku spike-nya. So timing macam tu kita nak kena tahu. Kita nak kena tahu agar supaya kita masuk dalam market, kita tak payah kena sidai lama-lama. Waktu bila kita nak entry, waktu bila kita avoid untuk entry. Jadi manipulation before direction. Kalau kita tengok harga tu, macam mana kita nak tahu manipulation ni sedang berlaku, tuan-tuan? Macam mana kita sebagai retail trader nak kenal pasti market tengah buat fake movement, market tengah buat manipulation? Apa ciri-ciri dia, tuan-tuan dan puan-puan? Komen sikit, jangan sengap je ni. Siapa ni semua sengap ni, floating ke? Floating Ada kat 90 orang ni, 86 orang. Candlestick ekor panjang-panjang. Fokus. XY dan XU berjalan selari. Ya. Fokus bagus. Dengar tuan, mantap. MC dah. Ya. Dapat aku nampak tadi, market akan sideways saja. Dia akan berada di range kawasan yang sama. Perasan tak? Benda ni selalu terjadi dekat Asia Session. Dekat Tokyo Session, market akan sideways. Sebab apa? Masa tu liquidity tak ada lagi. Bank, market baru start buka, bank belum lagi agresif. Big institution tak masuk lagi dia punya entry yang besar-besar. Takat kita punya entry ni tak mampu nak menggerakkan market. Sideways. Kita boleh nampak price nak melakukan manipulation, apa ciri-ciri dia? Market akan mula sideways. Range dalam kawasan yang sama. Ini hampa boleh guna dekat semua pair. IOF ni boleh apply dekat semua, bukan gold saja.
Hampa nak apply dekat BTC, dekat major pair currency pun boleh. Sebab tu kita kena tahu, kita kena faham dulu apa ini IOF sebenarnya. Apa ciri-ciri dia. So, kita boleh pakai benda ni dekat pair-pair lain juga. Bukan dekat setakat gold saja. Dekat semua tempat lain sama. Pakut pakai apply benda yang sama. Sebab pakut percaya market dibergerakkan sebab big institution, sebab ada liquidity. Selagi tak ada ciri-ciri ni, pakut takkan pakai, pakut takkan entry. Sebab apa? Boleh tuliskan ikut masa ke? Ya boleh, sabar. Masa kita tak masuk lagi. Pakut dah cerita pasal timing tadi. Masa sekejap Pak Kuk akan bagi full schedule. Sekejap kalau siapa yang dah ada dalam grup Trade Education, sekejap Pak Kuk akan bagi satu timetable lah. Schedule yang hampa boleh follow timing-timing. Waktu Asia session pukul berapa, antara jam berapa sampai pukul berapa. Lepas tu masuk London session pukul berapa start bank open, pukul berapa market akan start agresif, pukul berapa big order akan mula masuk, bank order akan mula masuk. Lepas tu waktu untuk New York session pula. New York session selalu lepas maghrib. Aku kata tadi pukul 8 betul tak? Selalu candle akan spike. Bukan ada pasal tak ada confirmation, tiba-tiba dia flash 100 pip, dia flash 150 pip. Waktu maghrib selalu. Perasan tak benda tu? Itu berlaku sebab apa? Sebab perselisihan nak closing untuk London, nak masuk ke New York Open, tuan-tuan. So akan berjadi volume tiba-tiba akan volatile, market akan agresif. Jadi siapa yang pandai nampak opportunities masa tu, dia nampak direction market masa tu, orang macam tu lah akan buat profit. Siapa yang tak sabar, macam Pak Kuk kata tadi, you guys akan jadi SL lah. You guys akan jadi profit kepada trader-trader yang sabar, trader-trader yang faham apa itu IOF. Okey, betul. Sideway. Okey, poin kedua kita, manipulation before direction. Sideway range dalam kawasan yang sama. Lepas tu hampa boleh tengok market mula buat candle mula jadi pelik-pelik macam abang tu komen tadi. Shadow jadi panjang, tiba-tiba bawah pendek, atas panjang. Sekejap dia buat hammer, tiba-tiba jadi bergerak pelik-pelik lah. Sekejap slow, sideway dekat range yang sama, tiba-tiba dia macam nak junam. Lepas tu dia panjat balik. Sebab apa? Dia tengah tunggu order. Tengah tunggu liquidity. Tengah tunggu confirmation yang tepat. Big institution nak masuk. Dia tengah kumpulkan volume, tuan-tuan. Sebab tu dia duduk sideway dekat range yang sama saja. Sebelum dia nak pecah dia punya kawasan, nak pecah dia punya volume tu, dia akan kumpul dulu liquidity dekat area situ. Sebab tu kalau kita perasan, zone yang kita buat 30 pip, ada yang trader yang tak sabar, dia FOMO, setengah trader FOMO, terutama sekali trader-trader newbie, dia pun entry awal. Entry awal dekat atas ni, padahal zone baru nak masuk. Tak ada nak masuk zone lagi 15 pip, 20 pip nak masuk zone, dia dah entry. Memang betul direction tu betul, buy tu betul. Tapi disebabkan timing tu tak betul, timing tu tak tepat, sebab tu pun hang boleh rugi, hang boleh MC juga. Sebab tu timing ni penting untuk kita kenal pasti, dan kita kena tahu ciri-ciri market yang ada volume, ciri-ciri yang market ada liquidity ni macam mana. Clear tak tu? Ha? Oh, sorry. Buat mayak sih, kering tekak. Saya boleh tak? Ni. Clear tak? Oh, ya, batu ke faham. Dah dengar. Clear, baik. Ni jadi siapa yang dah tahu, yang boleh kenal pasti kawasan ni, insyaAllah lepas ni kalau saya tak keluar, signal keluar, mapping aman bagi ke, decay bagi ke, kita dah tahu dah. Sebab semua pakai confirmation yang sama. Kawasan mana yang ada liquidity tinggi, kawasan mana yang kita patut aggressive trade, kawasan mana yang kita patut hentak lebih ni. Okay? Dan ingatlah, poin yang kedua yang penting juga yang Pak Kun nak cerita, kerja tugas big institution, tugas bank-bank besar ni, depa nak makan retail trader macam kita. Berapa kali Pak Kuk ulang benda ni, dan Pak Kuk suka sangat ulang benda ni. Sebab apa bank buat fake movement? Sebab apa dia buat macam nak junam lah, tiba-tiba gang ni pun standby sell. Dia sebab dah pecah, dah breakout bawah tu, padahal baru breakout M1. Dia pecah bawah tu, gang tu kalut sell, dia terjun dah dalam 30 pip, 40 pip, gang tu seronok, tiba-tiba fuk,
Dia fly, dia libah balik ke atas 150 pip. Habis MC geng-geng tu. Sebab apa? Sebab big institution, banker mereka dah tahu retail trader punya behavior macam mana, tuan-tuan. Bila hampa entry, hentak gedegak, dia buat fake movement sikit, hampa dah seronok. Lepas tu dia tukar, dia manipulate, dia tukar balik, dia bukan tukar balik, dia ikut balik direction betul dia fly, habis. Geng-geng yang entry ikut volume, entry ikut perasaan, entry ikut harapan ni confirm habis. Sebab kerja bank memang makan kita, kerja mereka adalah umpan emosi kita untuk entry. Untuk make sure kita ni jadi mereka punya SL, jadi mereka punya liquidity. Jadi kalau ada zone, ada confirmation, tunggu, kena sabar. Kalau nak jaga account tu betul-betul. Sebab kita tak mau floating lama-lama. Kita nak masuk setup tu jalan. Habis kuat kalau sideways lah. Dia dalam boleh layan lah floating dalam 10 minit, 15 minit. Boleh lah kita layan untuk setup tu kan. Tapi jangan lama-lama sangat lah. Yang masuk setup lama-lama ni pasal entry tak berhenti. Entry tak berhenti. Entry tak ikut timing ni memang lagi lama hang kena sidai dalam market. Lagi banyak lah. Standby lah. Lagi banyak lah kita standby untuk deposit. Sebab tu Pak Kut tekankan, kalau boleh masuk setup yang betul-betul ada kualiti. Yang berkualiti. Macam mana nak cari setup yang berkualiti? Hampa semua ada dalam group education kan? Dalam tu kita bagi setiap kali setup signal yang kita bagi, decay ke aman ke, dia akan bagi reason. M30 buat apa, M15 buat apa, dekat mana kawasan yang ada liquidity, kawasan mana yang kita kena allocate lebih sikit untuk floating. Semua benda-benda tu ada dalam trade education. Semua yang ada ni semua memang semua yang dah ada dalam grup super trader kan. Memang dah ada dalam grup super trader kan. Okey, kita nak masuk point yang ketiga. Point yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga untuk institutional order flow. Dah, saya seorang ya dah. Yang lain dah belum? Yang lain belum kah? Ada, alhamdulillah. Sabar. Hari ni hari Isnin. Jangan apa? Jangan tergopoh-gapoh lagi. Okey. Point yang ketiga adalah bila dia market dah start buat break of structure. BOS. Apa itu break of structure, tuan-tuan? Kita dah nampak structure yang sebenar sudah mula nak keluar. Maksudnya kat kawasan tu bank order dah mula masuk. Bank order dah mula masuk, tuan-tuan, kawasan ni. Maksud kita dah boleh tengok volume dah start tinggi. Hang boleh tengok M1 punya agresif punya candle pun kita boleh nampak dah pergerakan dia tak sama dah. Benda-benda yang macam ni selalu kita boleh nampak time zone yang favorite adalah waktu London session dengan New York session lah. Bank dah start commit. Dah masuk dalam market. Ni ciri-ciri dia. Bila kita dah nampak structure yang sebenar, real direction untuk market. Itu tanda dia big institution dah masuk position yang besar. So kita kena tunggu timing yang sebenar juga untuk entry. Yang benar ni kita kena filter by time frame. Kita kena filter by time frame untuk kita tengok dekat mana direction market yang sebenar. Benda ni yang Pak Kut cerita malam ni bukan Pak Kut tak tunjuk chart lagi. Pak Kut cerita ciri-ciri dia saja dulu. Sebab kalau hampa buka dekat mana-mana time frame pun kita boleh guna ciri-ciri ni, kita boleh baca dia punya karakteristik, kita boleh tengok pattern dia dengan structure dia. Okey? So bila dah nampak break of structure, bila dah nampak volume dah start ada, bila bank-bank order dah start masuk dia punya order, kita pun standby lah nak masuk kita punya order. Jangan gatai-gatai pi nak ambil setup dia punya pullback, nak ambil setup retracement, jangan lawan market. Masa ni, jangan lawan market. Tengok apa market buat, last H4 close apa, bullish ke bearish, ikut tu. Dengan tiba-tiba last H4 close bullish, hang pi sell. Tu cari pasal. Saya nak ambil retracement, saya nak ambil dia punya pullback saja. Ambil. Satgi apa? Broker tolong ambil hang punya position. Sebab apa orang kata jangan lawan market.
kena akur dengan market. Okey. Poin yang keempat. Poin yang keempat malam ni, apa nama, suara Pak Kut jelas tak? Ada clash suara ke? Ada yang tak mute mic ke? Ada clashing ke tuan-tuan? Jelas, jelas. Alhamdulillah, jelas. Okey. Sambung ah, Pak Kut sambung terus ah, boleh ah? Dia slow malam ni, ngantuk nampak. Dekat sikit dengan mic. Oh, dekat sikit dengan mic. Ah, ni dekat lah ni. Dekat-dekat sangat. Dia short current. Boleh ha? Boleh. Ngantuk ke? Topik malam ni mengantuk ke tuan? Boring lah topik malam ni. Apa nak 100% nak buat profit je. Kalau boring tak apa, kita 100% benda lain lah. Ha? Pak Kut tak payah proceed lah ni. Baru bagi 3 point. Ada lagi 2 point lagi ni. Pak Kut summarize. Pak Kut asingkan saya. Kalau nak cerita pasal IOF ni dalam masa 1 malam tak habis tuan-tuan. Dia ada market deep plus lagi. Han nak kena tengok tu. Han nak kena tengok ni. Pak Kut ambil benda yang betul-betul penting. Dan lepas ni akan ada lagi kita punya seminar. Kita akan pergi ke next page pula. Muka surat yang seterusnya pula. Untuk make sure kita ambil benda ni secara berperingkat dan kita dapat faham dulu apa karakteristik dia, apa ciri-ciri market ni. Macam aku kata, kalau nak bercinta, kita kena kenal dulu orang ni. Sama juga kalau kata nak buat trading ni sebagai kita punya full time job, nak jadi FTT, kita kena kenal dulu market ni betul-betul. Bukan setakat kenal dia punya CMP, bukan setakat kenal SNR, SND dia, bukan setakat kenal apa nama risk management ataupun money management. Kita kena kenal dia punya karakteristik, watak, apa nama perangai goal ni sebenarnya. Sebab ramai orang yang kat TikTok aku tengok goal buat perangai lah, goal terjun 2000 pip, pelai 800 pip, goal buat perangai lah, tak dengar apa, bukan goal buat perangai. Problem dia trader tak faham sebenarnya. Mereka trade, mereka ingat apa, hang buat mapping, yang geng-geng dok buat live trade ni, apa goal akan ikut, mereka punya mapping akan ikut hang punya signal lah. Goal tak peduli kita punya opinion tuan-tuan. Dia tak peduli kita buat mapping goal nak fly ke goal nak junam. Market goal akan bergerak ikut bank order. Market goal akan bergerak mengikut big institution. Kawasan yang ada liquidity. Jadi retail trader ni sekadar boleh buat prediction, sekadar boleh buat orang kata mapping lah, signal lah ke mana hala tuju goal. Tapi hala tuju goal ditentukan bukan di bukan di atas sebab kita punya signal, bukan sebab kita punya mapping tak. Dia bergerak atas sebab ada liquidity. Mendatang ni lah IOF yang Pak Kut cerita ni. Sebab ada institutional order flow ni, ada liquidity, ada manipulation before direction. Dia dah sapu semua SL orang ni, bubuh minyak. Kira SL lampau ni kita semua ni, top up minyak dia. Top up minyak dia sebelum dia nak fly jauh. Sebab tu orang yang tak boleh sabak, dia akan jadi SL, dia akan jadi liquidity. Kita ride market je. Ya, betul. Retailer trader macam kita ni, kita ride the wave. Kita ride the market. Kita buat duit, kita buat profit daripada pergerakan market. Daripada bank-bank order ni, daripada big-big institution ni. Jadi kalau kita nak buat duit secara konsisten, kita kena kenal pasti depa punya karakter, depa punya ciri-ciri. Apa yang nak kena ada sebelum kita nak entry ni. 5 poin penting malam ni Pak Kut nak sembang ni. Benda ni hampa kena tulis, hampa boleh screenshot. Tapi kalau setakat screenshot, Pak Kut yakin hampa takkan ingat. Cara paling betul adalah tengok dan salin balik, tulis balik pakai tangan hampa. So at least benda ni dia akan betul-betul melekat dalam kepala hampa. Hari tu Pak Kut kata, Pak Kut cerita pasal IOF hari tu, institutional order flow dulu. Institutional order flow tu dia kena ada liquidity. Bila dah liquidity tu maksudnya bank dah start masuk, bank dah start cari mangsa. Siapa yang entry awal dia akan jadi SL lah apa semua tu. Ingat. Yang kedua Pak Kut kata manipulation. Market akan buat manipulation dulu. Dia akan buat fake out, dia akan buat banyak fake movement untuk make sure retail trader kena lipat, lepas tu baru dia jalan. Sebab tu orang yang
Entry market tak tahu timing. Kena sideway lah, kena sidai dalam market lama. Sideway 2-3 jam. Dah lah sideway 2-3 jam. Kena sidai. Lepas tu cut loss. Account pula MC. Profit pun tak dapat. Duk nganga saja depan PC. Betul? Yang ketiga, bila dah ada break of structure. Maksudnya bank dah start commit. Volume dah start ada. So kita janganlah pula lawan market. Kita ride the market. Sebab cara retail trader buat duit adalah ride the market. Market bergerak disebabkan big order dan bank ni. Jadi mana saja direction market, kita ikut sajalah tuan-tuan. Jangan dok buat pala tahu nah. Tak ni boleh buy ni. Sell. Aku nak tengok dalam TikTok. Boleh ni, buy ni, sell ni. 3 jam dia buat live. Tak end live lagi. Dah live 3 jam. Masuk jam yang keempat dia cut loss. MC yang geng follow dia tu 2 jam lepas MC dah. Sebab apa? Dia tak tahu 24 jam. Live trade. Buka pi ke berapa pun. Sebab dia sendiri tak tahu. Dia tak kenal ciri-ciri. Dia tak kenal market ni macam mana sebenarnya. Dia tahu cari zone setup buy sell. Jalan tak jalan letak tepi dulu. Boleh? Betiang sangat dengan bawah. Ke sebelah tu kurang tu. Betiang pun. Kita nak masuk ke poin yang keempat lah. Boleh lah? Tolong komen Ustaz. Boleh ke tak boleh? Ustaz, layak Ustaz. Okay, ada 2 poin penting saja lagi ni. Boleh dah harga lah. Boleh. Boleh semua. Boleh Pak Kut insert mau. Nasib baik ada yang boleh Pak Kut insert. Pasal rasa bersemangat sikit. Okey, poin yang keempat tuan-tuan. Poin yang keempat untuk malam ni. Untuk IOF. Poin yang keempat adalah order block. Kawasan duit besar. Order block. Kawasan duit besar. Macam mana nak kenal pasti kawasan ni? Macam mana nak kenal pasti? Kawasan order block ni apa sebenarnya? Tempat bank isi order. Tempat bank masuk dia punya PO, tempat bank masuk dia punya order tuan-tuan. Selalunya harga akan kembali retest di dalam kawasan ni. Pasal tak? Satu-satu zone yang kita tanda tu dekat kawasan H1, H4, dia dah jalan ambil dah sekali, lepas tu dia dah fly dah 80 pip, 70 pip, dia pull back, dia patah balik, touch balik dekat kawasan yang sama. Dekat kawasan yang sama tu dia touch kali kedua, clear all order, kali kedua tu dia fly terus 200 pip, 300 pip, pergi tak kembali. Itu adalah kawasan order block, kawasan yang mempunyai order bank order yang besar. Dan harga akan retest dekat kawasan tu. Clear semua order, baru dia akan jalan. Entry dekat kawasan ini. Macam mana nak tahu kawasan order block? Kawasan ni, Pak Kut cerita ciri-ciri ni nanti standby untuk esok. Aman akan cerita lagi deep lagi pasal CRS untuk kenal pasti kawasan yang ada liquidity, kawasan dekat chart macam mana kita nak marking untuk kurangkan kita punya risk, untuk make sure kita tak kena sidai dalam market lama-lama. Malam ni Pak Kut nak kita semua faham dulu ciri-ciri market. Kalau nak trade, nak buka ni, nak tengok boleh buy ke sell, takat-takat macam tu, kita takkan jadi consistent trader tuan-tuan. Untuk jadi consistent trader yang betul-betul boleh buat duit, hang kena kenal pasti, kena kenal dulu market ni macam mana. Apa ciri-ciri dia. Okey? Yang kelima. Yang kelima ni sedap. Yang kelima, poin yang kelima malam ni untuk IOF adalah timing. Tadi ada yang tanya pasal timing kan? Timing. Timing setup. Timing setup untuk entry sebab hampa kena faham. IOF ni dia tak jalan 24 jam lah. IOF tak jalan 24 jam. Tak jalan 24 jam. Dia ada zone-zone dia. Macam aku cerita tadi, Asia Session, apa yang market buat pagi-pagi untuk Tokyo Session ni, kita ada 3 zone utama kan. Pagi untuk Tokyo Session, Asia Session ni selalu market buat apa tuan-tuan? Boleh komen tak? Baik. Siapa yang duk trade pagi selalu?
Boleh profit kan. Tapi kita selalunya kita tak akan agresif untuk association sebab function association untuk trader gold ni sebenarnya adalah untuk menentukan direction market. Pagi-pagi tu tak ada orang agresif, tak ada bank yang masuk besar-besar. Pagi-pagi tu kita nak tunggu dulu, nak tengok dulu market jalan, kita nak tengok dulu confirmation. Aku cerita, H4 pertama close dalam keadaan apa? Bearish ataupun bullish. So, untuk dekat area association pagi itulah akan menentukan perjalanan gold untuk hari tu. Kita boleh expect dah, kita boleh nampak dah daripada association tu gold nak fly ataupun nak junam. Okay, faham untuk association? Okay, Pak Ku nak cerita waktu yang paling kuat. Waktu yang paling kuat untuk IOF ni jalan. Waktu yang paling kuat. Waktu paling kuat untuk IOF. Satu, waktu London Open. London Open pukul berapa? Waktu London Open pukul berapa? London Open. Siapa-siapa tahu boleh komen, Zat. 4. Petang. 2 petang. 2 petang. Waktu kedua adalah New York Open. New York Open. Tadi Asia Session Pak Ku kata apa? Asia Session. Ni kena tulis. Hampa salin lah. Nak screenshot lah. Kalau Pak Ku lagi suka, kalau hampa boleh salin balik benda ni. Supaya ingat benda ni. Senang. Asia Session untuk clearkan direction. Nak tengok market. Nak tengok market. Waktu yang paling kuat untuk IOF, kat mana tadi Pak Ku kata? Bawah ni. Waktu yang paling kuat untuk IOF, London Open dan New York Open saja. Untuk association tadi Pak Ku dah explain. Kita tunggu, kita tengok association ni untuk apa sebenarnya. Untuk kita dapatkan clear direction dan nak tengok arah tuju market. Waktu paling kuat. Okay. New York session pukul 9. Ya. London pukul berapa? 2 petang. 2 petang kita ambil sampai pukul 8 malam lah. Nutup closing untuk untuk London session. And opening balik, New York Open balik, kita baca selalu pukul 8 malam. Lepas tu yang Pak Ku cakap tadi, yang pembuka tengok selalu candle pukul 8 antara closing waktu London dengan New York Open tu selalunya akan berlaku spike. Siapa yang dapat baca direction time tu, siapa yang nampak hala tuju market masa tu, time tu mereka boleh buat duit. Tapi waktu tu, waktu time-time maghrib, waktu umat Islam busy, tambah-tambah bulan puasa ni, kita tak ada nak monitor sangat, tak apa. Dia tak perlu nak rasa FOMO, tak perlu nak rasa terlepas apa-apa sebab market sentiasa berjalan. Terlepas waktu New York, tak apa. Esok dia ada lagi London buka lagi. Esok New York pun buka lagi, market tak berhenti. InsyaAllah sampai kiamat lah. Ini pun dah start US dengan Iran ni, kita goyang juga dah ni kan. Tapi sebagai retail trader, kita boleh study benda ni, kita boleh belajar benda ni insyaAllah daripada isu-isu fundamental, isu-isu sentimen yang tengah bermain ni. Kalau kita pandai, kita duduk dekat tempat yang betul, kita boleh buat keuntungan daripada sini. Sebab peperangan ni, hampa kena ingat bila berlaku peperangan ni, bisnes. Mereka pun tengah ada bisnes yang mereka buat. Kita kat sini pun kita ada juga bisnes yang kita tengah jalan.
iaitu trading kita ni. Ni make sure kita jaga kita punya capital betul-betul, jangan jadi liquidity, jangan jadi SL kepada banker-banker. Boleh? Dapat dah malam ni 5 point utama untuk IOF ni. Clear dah dulu? Clear dah dulu untuk 5 point malam ni? Sebab pentingnya bagi Pak Kop untuk kita kenal pasti ciri-ciri behavior market ni supaya kita tak repeat ulang kesilapan yang sama berkali-kali. Kena sidai lama, kena tunggu lama. Sebab apa? Kita tak kenal karakteristik ciri-ciri market tu sendiri. Dan waktu untuk entry ni bukan 24 jam. Sebab macam Pak Kuk kata timing setup IOF ni dia tak jalan 24 jam. Untuk Asia Session ada juga yang entry tapi kita tak agresif. Sebab Asia Session ni kita fokus untuk tengok direction market dulu. Dan daripada kita dah faham direction market tu, barulah kita boleh buat keputusan. Ini yang saya cari dekat YouTube tadi Pak Kut. Terima kasih Haji topik ni. Oh tak ada lagi ni. Ni satgi baru nak keluar YouTube ni. Ni apa yang Pak Kut cerita malam ni recorded. InsyaAllah untuk siapa yang terlepas tak ada nak dengar pada awal, boleh tengok balik dekat YouTube nanti. Ini baru first topik. Ini Pak Kut baru cerita surface 5 point sebab Pak Kod dah summarize kan. Pak Kod dah buat nak dalam bahasa mudah dia Pak Kod nak bagi semua orang mudah faham. Jadi Pak Kod ambil dulu 5 point utama yang Pak Kod rasa semua trader wajib tahu. Karakter dia. Tak boleh nak bagi semua juga, saya pening sebab esok ada pula kelas orang lain. Nanti untuk next session nanti kita insyaAllah hampa akan lebih terbuka, kita akan lebih faham tentang apa itu IOF sebenarnya. Dan malam ni kita dah faham pasal karakter dia, pasal ciri-ciri dia, pasal timing dia, kegunaan dia, function dia, betul tak? Lepas ni kita akan go deep lagi. Sebab sebenarnya topik ni agak berat. Topik ni agak berat. Tadi saya cari tak ada. Aku rasa tak ada sebab topik ni banyak Mak Saleh bawa. Aku belajar benda ni pun dengan kita punya cikgu dulu, orang Jerman. Jadi Melayu mungkin tak ada lah. Aku tak pastilah. Sebab setahu Pak Kut, selama Pak Kut duk tengok dalam TikTok ni, Pak Kut tak nampak ada orang yang duk cerita pasal IOF ni. Orang yang cerita pasal institutional order flow ni. Waktu timing, apa ciri-ciri dia semua, kebanyakan Pak Kut tengok, mereka semua cerita pasal technical. Apa market buat, tak mana nak entry, tak mana nak buy, tak mana nak sell, tak mana kawasan bank order, ikut indikator lah, apalah. Tapi ciri-ciri dia betul hang tak kenal dulu. Bagi Pak Kut, sebagai trader ni, kita kena kenal pasti dulu. Kita kena faham dulu apa ciri-ciri dia, apa market buat. Daripada situ baru kita boleh buat keputusan kita. Sampai hari itu, kita nak fokus untuk nak mencari peluang buy ke, nak mencari peluang sell ke. Macam mana kalau kita tak faham behavior direction market tu, macam mana kita nak buat keputusan sampai bila kita nak trade, follow signal, follow mapping semata-mata. 2026 ni, Pak Gok rasa kita kena upgrade dah. Kita kena upgrade, kita kena tambah additional value, kita kena tambah benda-benda baru, ilmu-ilmu baru yang mungkin sebelum ni kita tak tahu ataupun kita tak mau ambil tahu. Tahun 2026 ni kita kena ambil tahu kalau kata kita nak jadi trader yang consistent profitable. Kalau still nak jadi trader yang consistent deposit, silakan. Tak ada masalah. Pak Kut tak pasal sebab ilmu ni kita tak boleh nak pasal. Kalau orang tak mau, tak mau. Kalau dia rasa benda ni bullshit, benda ni merapu, itu terpulang kepada dia. Masing-masing ada pilihan. Tapi tugas Pak Kut dalam Super Trader, dalam Trade Education ni sebagai educator adalah berkongsi sebanyak mana yang Pak Kut tahu dengan trader-trader supaya nak make sure trader-trader kita boleh grow sama-sama. Boleh dapat rasa kemanisan profit tu. Kita tak mau kita Pak Kut dengan tim-tim, dengan Diki, dengan Aman je yang boleh rasa profit, yang boleh trade, yang boleh rasa seronok maneh-maneh ni. Kita nak semua orang yang ada dalam grup Trade Education sekarang ni hampir 2,000 member. 2,000 member Pak Kut nak semua orang dapat rasa benda yang sama. Pak Kut tak mau nak biar ada orang rasa dia ketinggalan. Dia terlepas dekat belakang. Oh, saya baru nak start, saya tak pandai lagi. Tak mau. Semua benda tu kita boleh catch up cepat. Mau dengan tak mau aja. Kalau hidup dengan alasan, dia akan
penuh dengan alasan lah. Kita takkan grow lah. Sebab dekat dekat Trade Education, dekat Super Trader 2026 ni, kita punya visi adalah nak grow. Kita nak grow, kita nak lahirkan trader yang mandiri, trader yang independent. Terpulang dia nak jadi full time ke, dia nak jadi part time ke. Tapi at least dia boleh trade, um, dia boleh konsisten lah dengan apa yang kita bagi ni, insyaAllah. Jalan terus. Mandiri dan lestari, mandiri dan lestari. Itu aku nak sentuh juga. Dan tugas-tugas kami sebagai educator dalam ni DK, Pak Kok, semua, kita tak pernah minta apa-apa bayaran dekat you guys. Betul tak? Ada tak Pak Kok PM kalau nak join Pak Kok kena transfer kat QR kat Pak Kop dekat DK, transfer 2,000 kat Pak Kop, transfer 3,000 kat DK, transfer 5,000 kat Aman. Pernah tak kami minta duit? Kalau ada PM, ada tak yang pernah buat gitu? Ada tak? Kot lah dalam ni ada yang pernah minta duit kat hampa ke apa ke kan? Mana nak tahu. Betul tak pernah? Ya. Sebab memang Pak Kop, abang benda tu tujuan kita tubuhkan trade education ni, super trader ni adalah untuk melahirkan lebih ramai trader yang mandiri. Dan kami tak minta bayaran. Apa yang kami minta cuma register dan support sikit daripada broker. Apa yang broker Pak Kok pakai, apa yang kami pakai, itulah kami minta support daripada segi itu saja. Dan mungkin apa yang kami duk buat selama ni kami dapat affiliate lah. Itulah yang kami dapat orang kata bayaran sedikit bayaran daripada kita buat kerja tak ada apa saja. Tapi dia jadi juga isu kadang-kadang Pak Kok tak faham. Ramai trader yang trade pakai broker lain. Mungkin dia rasa dia tak mau lagi dia trade duit profit, dia kena bagi affiliate sikit kat Pak Kop. Tak, hampa kena faham. Duit affiliate yang kami dapat, broker yang bayar. Bukan ambil daripada keuntungan trader. Jadi hampa register, hampa deposit, hampa entry pakai kami punya link ni, pakai broker yang sama, itu pun dah cukup untuk cukup sangat memadai dah untuk support kami semua. Untuk support kami semua daripada segi apa? Untuk kita boleh buat kelas offline lepas ni. Keluar jumpa hampa, sesi kopi, nak buat kelas ni semua ni, setup PC ni semua makan modal ni. Wifi nak kena bayar, office nak kena sewa, apa setup PC 2-3 ni semua nak kena upgrade. Ni semua daripada duit affiliate lah, sikit-sikit yang support dengan duit trader, bukannya kita minta daripada trader. Ni tak. Ini apa yang kami, kerja yang kami buat, servis yang kami bagi, dan inilah yang kami dapat daripada affiliate yang pada broker bayar, bukan daripada profit trader-trader tu. Trader layan dia punya profit, hampa tak perlu risau. Apa yang per close 2,000 USD tu bersih hampa dapat 2,000 USD. Yang bayar kami punya affiliate adalah broker. So tak perlu risau bab tu. Jadi win-win situation untuk semua orang. Pak Kok seronok, trader seronok, semua orang seronok. Jadi kita boleh grow buat benda ni. Lepas ni kita nak buat kelas yang lagi besar lagi. Yang lagi best, ada banyak lagi lucky draw. Macam-macam lagi orang boleh join. Boleh lah? Sengak semua ni. Nak kena sound sengak. Bukan sound tak lah. Pak Kok teguk sikit saja. Peringatan. Peringatan saja. Peringatan. Sebab Pak Kok perasan. Kita tahu DK, Aman, Pak Long semua doa abang banyak je trader trade pakai broker lain. Abang minta link register masuk dalam group, lepas tu withdraw balik trade pakai broker. Kita tahu. Ramai yang buat macam tu. Kita tak mau bising-bising saja. Tapi malam ni Pak Kok ambil peluang saya. Dah ada time ni nak cakap sikit kan. Ambil peluang saya untuk make sure hampa tak perlu risau. Tak luar pun profit hampa atau hampa punya ni. Hampa yang hampa profit 100% hampa punya. Yang bayar kita punya affiliate, bayar kami gaji sikit-sikit berapa sen ni broker. Jadi daripada duit itulah kita grow lagi, kita buat team kita lagi besar, kita upgrade barang-barang kita buat kelas, kita pergi tempat yang lagi best, kita buat lucky draw bagi barang yang lagi best. InsyaAllah. Tak berkat ilmu macam tu. Apa aku tak kata ni ada Abang Muhammad Zulfakar kata, aku tak berani kata macam tu. Tapi kalau trader yang rasa macam tu, itu cuba check balik. Bukan Pak Ku nak kata. Cuba check balik. Pasal apa kita tak konsisten? Siapa ada certain time saya profit lah Pak Ku. Ada certain time saya tak profit. Esok saya profit. Lusa saya tak profit. Dia on off. Sebab apa?
Sedangkan sudah faham dah semua. Saya dah ikut SOP, saya dah ikut setup, saya dah ni dah pasal apa benda ni still tak lekat nak boleh dengan saya. Adab cari ilmu. Cuba check balik. Check balik Pak Kut tak marah. Pak Kut cuma bagi peringatan sahaja. Boleh ha? Boleh. Settle untuk malam ni untuk topik IOF malam ni 5 poin utama malam ni khatam Khatam Next nanti yang post standby next class Pak Kut akan tanya balik 5 poin utama pasal IOF ni 90 orang yang 84 orang yang tengah tengok ni Pak Kut akan tanya balik 5 poin utama IOF ni pasal kita nak carry forward untuk next topik lagi berat. So kalau 5 poin utama pasal karakteristik ni hampa tak tahu, hampa tak ingat, Pak Kut nak kena ulang balik nanti. So make sure hampa fahamkan dulu benda ni untuk kita pi ke topik yang lebih berat untuk kita kekal konsisten. Ni next week Pak Kut akan tanya balik benda ni Pak Kut nak hampa tulis tulis, explain balik. So next week kita baru start kelas balik untuk part 2. Institutional order flow mengikut Pak Kut. Boleh tuan-tuan? Boleh, mantap. Boleh Pak Kut. Okay. Terima kasih Pak Kut. Sama-sama. Pak Kut pun nak ambil kesempatan ni. Minta maaf jugalah kalau terkasar bahasa terlajak ke apa kan. Dalam bulan puasa ni insyaAllah. Pak Kut doakan semoga kita semua tahun ni profit. Raya tahun ni raya paling bermakna untuk kita semualah. Yang mana yang ada beban, komitmen, hutang-hutang insyaAllah tahun ni akan selesai. Masalah-masalah insyaAllah tahun ni akan selesai. Bagi masa dekat diri kita sendiri, jaga emosi kita betul-betul, jaga psikologi kita betul-betul, treat dalam keadaan tenang, buat keputusan yang tepat. Kalau tak yakin, tak ada confident, tak pasti, jangan entry. Jangan setiap kali hang fikir rasa FOMO saya takut terlepas lah Pak Kut. Tak ada apa yang hang terlepas. Sebab market sentiasa berjalan. Hari ni hang terlepas, esok dia jalan lagi, lusa dia jalan lagi. Terpulang kepada hang punya modal saja. Hidup persatuan, hidup persatuan. Thank you so much. Thank you Pak Kut. Ilmu minta Allah. Baik. Sama-sama Pak Kut pun. Okey, ingat melawak-melawak juga 5 poin ni. Ingat, next week Pak Kut akan tanya balik semula sebab kita nak masuk untuk part 2 pasal institutional order flow ni. Part 2 ni maybe dia akan lebih complicated sikit sebab modul asal dia sebenarnya yang Pak Kut study bahasa English. Bahasa Inggeris. English version tuan-tuan. Yang ni Pak Kut melayukan version dia, kedahkan version dia sikit supaya trader-trader retail ni mudah faham, senang faham. Pak Kut pakai bahasa yang mudah sahaja. InsyaAllah kita boleh faham. Dan bila kita boleh faham market, kita boleh buat profit cepat lah no. Terima kasih Pak Kut. Mohon halalkan ilmu. Baik. Sama-sama tuan-tuan semua. 11.35 dah. Okay. Thank you so much untuk 1 jam lebih sikit pada malam ni. Semoga kita semua kekal konsisten. Semoga kita terus biru-biru. Semoga hari ni akan menjadi tahun ni akan menjadi tahun yang paling bermakna untuk kita semualah. Okey. Ucapkan selamat berpuasa. Semua insya-Allah kita jumpa lagi untuk next class kita. Esok siapa? Esok kita ada dengan PLX. Esok PLX akan cerita pasal OHLC. Kawasan-kawasan masa liquidity nak start buat. Esok sifat market Esok sifat market ini ada sangkut paut dengan IOF dia tolong Benar ni dia ada OHLC ni dia ada link sangkut paut dengan IOF. Esok Pak Long akan cerita details lagi pasal sifat-sifat market. InsyaAllah esok hampa akan jadi lebih terbuka dan lebih faham lah. Masuk esok Amin insyaAllah. Thank you Pak Kut Handsome. Baik. Sama-sama tuan-tuan. Okey. Selesai untuk malam ni. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan dibukakan pintu-pintu rezeki
Okey lah. Bakut kan lah. Boleh tu. Terima kasih Pak Kub. Terima kasih semua. Assalamualaikum.